Bila dunia bergolak, duit jatuh, saham jatuh. Tapi emas? Perang antara Iran dan Israel bukan sekadar berita antarabangsa. Bila dua kuasa besar bertembung, ekonomi dunia ikut bergoncang. Dan bila ekonomi goyang, saham jatuh, nilai mata wang merosot. Tapi ada satu aset yang makin dicari orang bila berlaku kegawatan macam ini, iaitu emas. Kenapa? Sebab seperti yang selalu dipesan oleh guru emas saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, emas tidak menambah kekayaan. Emas hanya mengekalkan kekayaan kita seiring inflasi dan kejatuhan nilai ringgit. Waktu dunia huru-hara, emas menjadi pelindung nilai. Ia kekal bernilai sejak ribuan tahun. Masa perang, masa krisis, masa pandemik, orang lari dari duit pergi kepada emas. Contohnya sekarang, selepas serangan Iran Israel 13 Jun baru-baru ni, harga emas terus melonjak hampir capai paras tertinggi dunia. Sebab pelabur tahu emas adalah tempat selamat. Simpan emas bukan sebab nak jadi cepat kaya, tapi sebab kita nak melindungi nilai simpanan kita. Nilai yang kita harap boleh bantu anak, isteri dan bantu hari tua nanti. Dan berita baiknya, hari ini tak perlu tunggu ada duit banyak nak bermula. Dengan RM100 pun cukup untuk mulakan simpanan emas pertama melalui akaun Emasgap. Jangan tunggu krisis makin parah baru nak bertindak. Kalau nak mula simpan emas, klik link dekat bio atau PM saya sekarang. Saya akan guide anda sebaiknya. Emas bukan pelaburan untuk cepat kaya, tetapi ianya menjadi penyelamat bila dunia jatuh sakit. If you learn something, please comment.